Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rahma binti Rashid, calon PhD daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah. Hari ini saya akan membentangkan kajian bertajuk Bentuk Kearifan Tempatan dalam Komuniti Kampung dalam Bandar, kajian kes Kampung Darau Laut Kota Kinabalu, Sabah. Kajian ini dijalankan bersama Norma Abdul Latif, Nordin Sakir dan Johan Johnes daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan serta Institut Kajian Orang Asal Borneo UMS. Pembentangan ini disusun kepada 6 bahagian utama. Pertama, saya akan menerangkan latar belakang dan jurang kajian. Kedua, saya akan menjelaskan objektif, persoalan kajian dan hujah utama kajian ini. Seterusnya, saya akan membincangkan kerangka model komuniti yang digunakan sebagai lensa analisis. Bahagian keempat pula menyentuh metodologi kajian kes kualitatif. Selepas itu, saya akan menguraikan dapatan kajian yang merangkumi 4 fungsi utama model komuniti. Akhir sekali, pembentangan ini akan ditutup dengan implikasi teori, praktikal dan kesimpulan kajian. Fokus utama pembentangan ini ialah untuk menunjukkan bahawa kearifan tempatan bukan sekadar warisan, tetapi merupakan aset strategik komuniti. Kearifan tempatan semakin mendapat perhatian dalam wacana pembangunan komuniti lestari. Namun begitu, kearifan sering dilihat sebagai warisan budaya semata-mata. Dalam pendekatan pembangunan yang lama, pembangunan biasanya diukur melalui aspek fizikal dan ekonomi. Warisan budaya pula sering dianggap sebagai perkara sampingan, manakala suara komuniti muda terpinggir dalam proses pembangunan. Dalam konteks Kampung Darau Laut, komuniti ini merupakan komuniti pesisir di pinggir bandar. Mereka berhadapan dengan tekanan perubahan generasi, perubahan ruang dan keperluan untuk memastikan amalan setempat terus hidup dan relevan. Oleh itu, kajian ini penting kerana ia cuba memahami kearifan tempatan secara bersepadu, menilai fungsinya sebagai model komuniti dan menghubungkan warisan tempatan dengan pembangunan lestari. Jurang utama kajian ini ialah kajian terdahulu banyak membincangkan kearifan tempatan secara terpisah, sedangkan kajian ini melihatnya sebagai satu sistem aset komuniti yang saling berkait. Kajian ini mempunyai 3 objektif utama. Pertama, meneliti bentuk dan fungsi kearifan tempatan di Kampung Darau Laut. Kedua, menganalisis sumbangan kearifan tempatan kepada pembangunan komuniti lestari. Ketiga, mentafsir kearifan tempatan melalui 7 bentuk model komuniti. Persoalan utama kajian ini, bagaimanakah kearifan tempatan menyumbang kepada pembangunan komuniti lestari dalam konteks kampung dalam bandar. Hujah utama kajian ini ialah kearifan tempatan bukan hanya warisan turun-temurun. Sebaliknya, ia merupakan aset strategik komuniti yang bersifat bersepadu, dinamik dan multimodal. Dengan kata lain, kearifan tempatan menghubungkan warisan, aset komuniti, berbagai bentuk modal dan kelestarian. Berdasarkan sorotan literatur, kearifan tempatan boleh dilihat melalui 4 dimensi utama. Dimensi pertama ialah ekologi dan sumber, iaitu pengetahuan komuniti tentang alam, biodiversiti, makanan, tanaman dan hubungan dengan setempat. Dimensi kedua pula ialah budaya dan identiti. Ini merangkumi nilai, adat, ritual, memori komuniti dan rasa kekitaan. Dimensi ketiga ialah tindakan kolektif seperti pemindahan pengetahuan, gotong royong, jaringan sosial dan solidariti. Dimensi keempat pula ialah tadbir urus tempat, termasuk musyawarah, otoriti tempatan, legitimasi sosial dan kawalan komuniti. Kesimpulannya, kearifan tempatan perlu difahami sebagai aset yang menghubungkan dimensi material dan bukan material dalam kehidupan komuniti. Kajian ini menggunakan Community Capital Framework atau kerangka modal komuniti sebagai lensa analisis. Kerangka kajian ini membahagikan aset komuniti kepada 7 bentuk model, iaitu model semula jadi, model budaya, model insan, model sosial, model politik, model kewangan dan model binaan. Kekuatan kerangka ini ialah ia membolehkan pembangunan komuniti dilihat sebagai interaksi antara pelbagai aset.
Pembangunan bukan hanya tentang kekurangan atau masalah yang perlu dibaiki, tetapi juga tentang keupayaan komuniti menggunakan aset yang telah mereka miliki. Dalam kajian ini, kerangka tersebut digunakan untuk memahami bagaimana kearifan berfungsi dalam kehidupan komuniti kampung Darau Laut. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian kes kualitatif yang bersifat induktif dan interpretivis. Kampung Darau Laut dipilih kerana komuniti ini masih memperlihatkan amalan kearifan tempatan dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan hubungan dengan persekitaran. Secara keseluruhan, dapatan kajian menunjukkan bahawa kearifan tempatan di Kampung Darau Laut berfungsi sebagai satu sistem multimodal. Terdapat 4 fungsi utama yang dikenal pasti. Pertama, model semula jadi dan model budaya berperanan sebagai model utama. Kedua, model insan dan model sosial bertindak sebagai model penggerak. Ketiga, model politik dan institusi adat berperanan sebagai model pentadbiran. Keempat, model kewangan dan model binaan pula berfungsi sebagai model sokongan. Inti dapatan ini menunjukkan bahawa model komuniti tidak bergerak secara setara. Sebaliknya, dalam konteks Kampung Darau Laut, model-model ini disusun mengikut peranan strategik tertentu. Dapatan pertama menunjukkan bahawa model semula jadi dan model budaya merupakan model utama dalam kearifan tempatan Kampung Darau Laut. Dapatan kedua menunjukkan bahawa model insan dan model sosial berfungsi sebagai model penggerak. Dapatan ketiga pula menunjukkan bahawa model politik berfungsi sebagai model pentadbiran. Dapatan keempat menunjukkan bahawa model kewangan dan model binaan berfungsi sebagai model sokongan. Sebagai kesimpulan, kajian ini memberikan 3 sumbangan utama. Dari segi teori, kajian ini memperluas penggunaan Community Capitals Framework dengan menunjukkan bahawa hubungan antara model komuniti boleh tersusun secara strategik, bukan hanya bergerak secara setara. Dari segi praktikal, pembangunan kampung dalam bandar perlu memberi keutamaan kepada pembinaan pengetahuan, penyertaan komuniti dan musyawarah. Dari segi dasar pula, pembangunan ekonomi dan ruang perlu kekal berada dalam kawalan nilai tempatan serta peka kepada kelestarian komuniti. Secara keseluruhannya, kajian ini menegaskan bahawa kelestarian komuniti lebih bermakna apabila dibina daripada keupayaan komuniti itu sendiri untuk mentafsir, menggerakkan dan mengawal asas tempatan secara kolektif. Dengan itu, kearifan tempatan tidak seharusnya dilihat sebagai ketinggalan lama, tetapi sebagai sumber kekuatan dan strategi pembangunan komuniti masa kini. Sekian, terima kasih.